والصلاة والسلام على من بلوغ حجته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببدر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا آبدين ودخل الداخلين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله مالك ما قدمت ومال وارثك ومال وارثك ما أخرت رواه النسائي عن ابن مسعود. Ketahuilah kamu bahawasanya tiada seorang daripada kamu melainkan bermula harta warisnya itulah yang terlebih dikasihinya daripada hartanya sendiri. Walhal harta engkau itu barang yang engkau telah dahulukan, bermula harta waris engkau itu barang yang engkau kemuliakan. Wala musannif rahimahullah ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, salah seorang daripada sahibu Sunan Sittah. Dua kitab kepada Sunan Sittah. Sunan Sittah mana kitab hadis Sunan Sittah maknanya buah kitab yang paling atas, yang paling top. Yang terbaik di dalam orang panggil dunia ilmu hadis. Itulah bermula dengan Jami' Sahih Bukhari, Muslim, kemudian makna Nasa'i, Tirmidzi, Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Jadi Nasa'i adalah salah seorang daripadanya yang disebut sebagai kitab hadis Sunan. Apa kata Nasa'i dia ambil hadis ini akhirnya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud antara perawi hadis yang paling banyak. Selain daripada Abu Hurairah, ini di antara orang-orang yang paling banyak mengumpulkan hadis daripada Rasulullah, maksudnya yang mendengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, yang dikenal juga sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, Suffah makna ahli serambi masjid. Yang mereka ini kebanyakan waktu mereka berada di masjid. Dengan sebab itu mereka paling banyak mendengar ucapan-ucapan Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap ada menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana saja. Jadi bila Nabi nak iklankan, nak war-warkan
apa yang telah turun daripada langit, Nabi akan pergi ke masjid. Dan di masjidnya sudah ada di kalangan sahabat-sahabat yang sentiasa bersiap-siaga untuk mendengar kalam Allah Ta'ala yang terbaru. Jadi mereka adalah di antara sahabat-sahabat yang paling bagi bertumah bersungguh untuk mendapatkan ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana mereka antaranya yang berumur tangga di masjid. Maksudnya tak ada umur Jadi mana dia duduk di masjid, kita inilah dikenali sebagai ahlus suffah. As-suffah maknanya silamnya. Silam masjid mana duduk maju duduk dalam masjid. Tu masuk ke masjid duduk i'tikaf. Bukan duduk saja dengan i'tikaf. Jadi mereka lah di antara kalangan sahabat yang paling banyak mengumpulkan hadis daripada Rasulullah. Kali ini apa yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa ni? Kepada Ibnu Mas'ud. Kita kata lagu itu kerana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Dan boleh saja diriwayatkan oleh orang lain juga bermakna Nabi bercakap itu di khalayak ramai. Kita tengoklah keadaan-keadaan Nabi ini dia bercakap dengan sahabat kadang-kadang seorang dengan seorang seperti dengan Sayyidina Anas bin Malik qadamnya, ataupun sahabat-sahabat yang lain, ataupun dengan dua orang, tiga orang, ataupun di khalayak ramai. Maka di sana itulah ada dalam ilmu hadis ini dibincangkan tentang jumlah perawi-perawi itu memberi kesan yang sangat besar kepada tausik manusia kuatnya kalau panggil kedudukan hadis ini. Karena semakin ramai yang meriwayatkan hadis bermakna lebih teguhlah pemberitaan ini. Karena dengan ramai manusia itu tidak mungkin berlaku kesilapan dan juga kelupaan ataupun khianat. Khianat ini maksudnya nak utama, nak ambil Nabi kata lain, di kata lain, itu payung kalau panggil semua meriwayatkan dengan hal yang sama. Maka hadis yang jumlahnya ramai diriwayatkan oleh para sahabat dan seterusnya generasi seterusnya dikenali sebagai hadis mutawatir. Bila orang kata hadis mutawatir, bermakna hadis ini pasti sahih. Yang tidak perlu lagi dikaji disiasat kepada bagi latar belakang kepada perawi-perawi hadisnya setiap orang. Tapi manakala hadis ini tak sampai kepada suatu jumlah itu antara yang masuk tidak 10 orang. Ya, kalau 9 orang umpamanya setiap orang itu perlu diselidiki. Dia punya latar belakang, setahun mana agama dia, setahun mana dari segi jujur dan agama, dari segi kekuatan ingatan dia itu setahun mana. Terus setiap orang perlu dikaji setahun mana. Itu bakal menentukan kedudukan hadis ini, mana kuat ataupun. Tapi kalau jumlah yang meriwayatkan ini kurang, kalau 20 orang, 50 orang, apatah lagi 100 orang, maka dengan sendirinya hadis itu terancam mendapat kedudukan yang paling atas. Itulah hadis mutawatir, makna dia adalah sahih. Karena agama yang mendengar Nabi kecil sudah pasti kalau panggil kebarangkalian kelupaan ataupun khianat, belum kalau panggil pada itu paling dia panggil mustahil pada. Bukan kata paling bukan mustahil pada. Karena kalau 10 orang nak katanya jadi kelupaan dan itu tersalah dan mana pada adanya tak terlalu. Apa lagi di kalangan para sahabat tabi'in, tapi mana orang Islam balik dalam dulu yang hati mereka ini tidak punya haru dengan banyak macet. Kita hari ini banyak untuk punya haru pelik-pelik kita berfikir sebab kita dibaca sebab tobat pelik-pelik benda-benda untuk tubik gitu. Kita banyak tahu sangat benda-benda maklumat yang tak pada gawat, yang tak ada teknik hukum yang akhirnya kita nak sudah semaya pun lagi karena saat itu baca dari apa nama dari semua gitu pelik-pelik jadi tak boleh baca itu gitu. Sebab tu semua orang dia mengorek itu baca dulu dia tak kena ambil juga harus masuk tapi berpatu-patu sebab mereka begitu teliti untuk memastikan mereka dapat mana kalau semaya menunjukkan perhatian sebelumnya kepada Allah. Tapi bagi kita tak jago benar-benar. Qala musannif rahimahullah taala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kamu bahawasanya tiada seseorang daripada kamu melainkan bermula harta warisnya itulah yang terlebih dikasihi
rezekinya daripada hartanya sendiri. Ni apa ni Nabi nak royak perangai manusia. Nak royak perangai ni makna perangai ni tak boleh. Jadi kaedah dia royak tapi masukkan benda tak boleh. Nabi nak lari dah. Tapi lari tu bukan lari atas jalan putus. Kalau lari atas jalan putus tu dia pakai benda yang haram. Tu lari di atas jalan putus, atas jalan jasa. Ni Nabi ni kita kena faham kaedah dia. Ni keren kaedah dia. Walaupun Nabi ni royak tapi maksudnya kalau benda baik makna nak suruh. Macam kita juga kita royak benda-benda molek kok ke. Maksud dia kita nak dia nak suruh atau kita nasihat supaya dia buat juga dah. Walaupun kita kecek tu bukan atas jalan suruh. Itu maknanya tapi bagi semua orang dia tak boleh buat kesimpulan atau dia tak boleh faham. Dengan sebab tu perlu diperbagaikan. Ini kita royak semua ni. Sebab itulah Nabi menggunakan taktik perkataan ataupun guna bahasa itu dengan cara yang berbagai-bagai. Ada yang orang tak perlu kita suruh, kita hanya royak. Misalnya kita kata anak-anak kita yang kita warna sampuk banyak ni atau warna sampuk ni nampak semua ni. Royak tapi maksudnya nak suruh. Jadi mana bagi pelajar ataupun anak-anak yang telah ditarbiyah dan dia sudah terkesan dengan tarbiyah dan pembelajaran itu, tak payah suruh. Dan orang-orang begini kalau kita suruh tu dia panggil kasar. Jadi kasar. Maknanya dia dapat memahami bila royak tu kalau benda tak comel maksud dia lari. Jadi bagi orang semua orang maknanya dia tak faham. Jadi Nabi nak royak bahawasanya setengah daripada pegangan manusia ni apa dia dia ni harta dia sendiri harta dia semua. Kerana manusia dia semua kepada harta orang lain. Di sini Nabi sebut maknanya waris. Mana apa tak lagi maknanya waris. Mana harta waris sebab apa? Sebab ada cadangnya. Dia tu akan dapat. Harta orang lain tu kita tak ada cadangnya nak boleh. Sebab tu kita tak semua lah mana lah. Tapi harta waris makna adik kakak kita. Yang kita boleh membesarkan daripada dia. Jadi oleh kerana kita tahu tu, dalam syariat kita, ada bagi dia penutup ke bahasanya kalau waris kita tu meninggal dunia, sebahagian daripada harta dia tu dapat kepada kita mengikut pembahagian telah ditentukan oleh Allah Taala yang dipanggil sebagai panggil hukum fardhi. Jadi oleh kerana kita tu tahu sebahagian ada makna adik kakak kita tu orang yang telah mundur, orang yang telah turun, maka timbullah tercetus dalam hati kita mana berasa rasa mau kepada harta ni. Sedangkan harta kita tu ada tu. Ni Nabi royak kerangan. Dan ini membawa kepada kestadium sebagaimana yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah kita tahulah cerita di zaman Nabi Musa alaihissalam yang mana anak saudara tak boleh nak sabar, tak tahan hati dengan orang itu menyonya kepada harta saudara dia yang telah mundur sakit lama tetapi tak mati-mati. Yang saudara dia ni tidak ada anak. Bermaknanya harta saudara tu boleh dia, tentu boleh. Kalau saudara dia tu mati, tentu boleh ke dia. Permasalahannya ialah bila sebab saudara dia pakcik dia tak mati-mati. Maknanya mana harta tu? Mana dia tahu dah orang lain tahu dah. Kalau buat mana itu mati, mana bos saudara dia mati, bos dia mati, harta tu tentu dah boleh dia. Tak jatuh dah kepada orang lain. Tapi itulah manusia bila sifat ngomong dia mau sangat berkandung dia kepada harta. Nak semua kali kita kata hari ni kita hari ni kerana terlampau banyak permintaan kepada keperluan kita. Bukan keperluan yang sebenarnya. Bukan dia keperluan dia bagi daruriyat dan hajat. Tetapi benda tu lebih daripada keperluan. Tetapi akhirnya dia jadi keperluan itu. Maksudnya ialah keperluan bahasa juga dia seperti kita kata umum, kereta dan lain sepadam. Sekali orang yang ada kereta tapi mana kereta tu masih bagus lagi. Tapi oleh kerana kereta baru duduk tu bisa semua bahasa dia pun duduk kat kereta. Jadi sebenarnya dia tidak perlu untuk membuka kereta masuk beli kereta baru. Dia tak perlu. Kerana kereta dia tu baru yang 5 tahun
masih lagi orang panggil fresh lagi lah. Masuk dia gaduh lagi, kuat lagi, pikat lagi, boleh berjalan jauh lagi, boleh berasal lagi. Tapi hati itu tak sabar. Tak sabar kerana saya itu pakai muka baru lepas dulu kata belum. Orang tak pakai lah ni. Di mana orang pakai 5 tahun tak pakai tu. Jadi tak hari itu akhirnya kita terdesak dan akhirnya kita meletakkan jadi keperluan pada itu. Padahal bukan keperluan. Keperluan itu maksudnya ialah kenderaan kita perlu kalau kita perlu kepada beroleh adik kepada tempat dan segi agamanya tempat sembahyang Jumaat, menuntut ilmu dan keperluan yang lain. Jadi yang bagaimana sebuah kenderaan yang patut dengan Taurat itu, yang lepas boleh tidak mana boleh digunakan dengan baik. Bukanlah kalau panggil kenderaan yang aku sehingga jadi masyarakat menobek kisah madu, bukanlah. Jadi keperluan itu yang jadi munasabah. Tapi orang akhirnya meletakkan keperluannya kepada suatu tahap yang lebih tinggi. Keperluan juga apa? Keperluan untuk Allah panggil berdiri sama tinggi dan duduk sama ujung dengan orang lain. Masuk dengan diri dia dengan sobat-sobat dia. Kalau orang lain itu pencapaian ada itu dia pun ada juga. Padahal sebenarnya bukan keperluan pun. Cuma keperluan yang jaga standard yang itu dia panggil keperluan yang tidak syar'i. Bukan syar'i. Bukan hukum kita yang mengandalkan. Maka kita disibuk semua orang itu sabar tak dia nak sembahyang, tak dia nak panggil mengaji sedekah dia tu termasuk dalam golongan orang yang fardu ain mana tak lepas lagi Lalu dikatakan bahawa dia tu sibuk tak masuk Sibuk tak masuk tu ialah kita yang mengatur ke sibuk. Asalnya kita tidak sibuk. Kalau kita tu mencari menyentuh sekolah untuk keperluan kehidupan kita, untuk pasti Allah panggil peruntukan masa itu hidup tak menghabisi secara tapi ada kerana kita tu nak banyak. Oleh kerana banyak tu sebab apa? Banyak sebab oleh kerana kita tu saya dengan orang belah-belah tinggi ada tak boleh lah. Jadi Allah panggil kita kena nak widari sama padahalnya bukan keperluan itu. Di sini dia panggil keperluan yang palsu yang direko-reko diatur-aturkan oleh politik. Jadi kadang-kadang orang kata itulah tugas saja sibuk sangat padahal dia yang menyibukkan itu. Kalau dia mengambil hanya sekadar keperluan saja, tidaklah dia akan jadi sesibuk ni. Misalnya macam-macam jadi nak banyak, nak sahur, nak panggil ibu nama, nak suruh nak panggil orang pakai nak sayang lagi, macam-macam. Jadi dia terpaksa. Jadi akhirnya dia jadi sangat sibuk sehingga tidak ada masanya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahalnya kalau kita kata tak ada masa untuk ibadah, untuk amal-amal wajib, itu soal Allah kita ni macam menyalur dia. Tak kena buat kalau panggil masa ini siang malam sehingga tak cukup, tak kena. Tak kena kita yang bisa mengalur-alurkan jadi tak kena. Padahalnya tu satu siang malam. Siang itu untuk apa dia, malam itu untuk apa dia. Cukup dah. Siang ini, tapi kita lah yang buat jadi tak benar. Dan akhirnya kita tidak ada masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana-mana saudara sakit kalau dia tak boleh mentehe, kalau saudara dia tak cekap mati-mati lagi, akhirnya dia pun saudara. Untuk tujuan dia untuk mendapat Allah panggil atau satu dengan segera. Padahalnya Allah panggil benda tu akan jatuh satu tu tentu dah akan jatuh kepada itu. Tapi hati tak ngaku kerana mohon sangat kepada Al-Qawaris. Itu kita boleh baca dari surah Al-Baqarah cerita panjang. Kita ambil mana banyak jatuh implikasi atau kesan daripada mohon kepada Al-Qawaris khususnya Al-Qawaris sehingga membawa kepada menumpuk dan membunuh datang nanti tegangmu dia ada sifat silam ada tapi mohon atur lebih kuat akhirnya jadi gelap. Jadi Nabi nak ceritakan nama manusia. Bukan dia tak harta, dia ada harta tapi dia semua lagi harta. Karena itu dapat dengan secara percuma. Walhal harta engkau itu barang yang engkau telah dahulukan. Yang telah engkau dahulukan makna yang kita ada. Harta kita tu banyak dah tapi tak cukup lagi, makna nak lagi. Dan yang kita semua tu ialah tentulah kita ada harapan untuk mendapat. Ialah harta waris. Bermula harta waris engkau itu barang yang engkau kemudian syah.
Jadi cara ni Nabi hanya royak itu ya, royak kerana manusia. Maksudnya Nabi tak sedikit kita perangai ni. Jadi maksud daripada ini kata Ma'alif kita rahimahullah ta'ala berkhabarkan Nabi nak cerita tabiat kebulur manusia, kebulur. Ada seperti kebulur mana jenah, atau kata panggil jenah. Mana semua sangat manusia yang mana mempunyai orang itulah yang terlebih di kemari. Mana berkajian no pisau pilihan kita ni, okey. Kita tak kena dengan apa yang kita ada. Itu dia panggil kita ada sifat kohanan. Dan sebab itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut secara asasnya man wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahui oleh bahawasanya harta kamu dan anak-anak kamu itu fitnah. Fitnah maksudnya ujian. Jadi bahasa fitnah kepada kita. Dan Allah Ta'ala sebut harta benda dulu baru kan. Dan begitulah yang berlaku dalam Allah panggil bab perhubungan adik kakak, kaum famili makna korobak, nak balok atas dasar lain atau payung. Tapi kebiasaan yang jadi baloknya ialah dalam bab harta dan ialah khususnya adalah bab harta satu. Adalah bab harta satu. Yang jadi pun hubungnya adik-beradik, tergamuk, buat benda yang bukan-bukan. Karena semata-mata nak balok atau satu mengikut kehendak dia, bukan mengikut hukum syarak dia. Dan sebab itulah maknanya bab persakaan ini tetapi satu benda yang sangat kalau panggil satu isu yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan benda ni kalau panggil mana berlaku zaman dan zaman kita sekarang itu ada yang kalau panggil urusan persakaan itu tidak selesai sampai berlapis-lapis. Berlapis-lapis sehingga di dalam ilmu farqi itu dia ada bab dia panggil munasaqah. Munasaqah itu maknanya kalau panggil tak ada lagi bagi saqah, waris yang sepatutnya menerima saqah itu meninggal dunia. Selapis. Itu dia panggilkan dua lapis. 3 lapis apa? Beberapa lapis tak dibagi saqah lagi. Jadi akhirnya masalah jadi semakin rumit. Kerana harta kalau dalam bentuk benda alif seperti matuban itu mudah mudah maksudnya mudah bagi, tapi itu jadi paling buruk jadi paling oleh dua hal dan kalau lebih baik lagi ini benda tak alif. Benda tak alif ini benda yang macam rumah, kereta, tanah itu lebih baik. Sebab kadang-kadang benda itu tidak munasabah nak dibagi kerana sedikit sedekah warisnya gamal. Kalau tanah tanah sejauh apa tu yang menunggu untuk menerima bahagian ini ialah 10 orang ataupun lebih pada tu jadi ayo bagi sedikit maka di sana sebenarnya syarat menyediakan satu plan penyelesaian terhadap benda ini maka dimasukkan sama dalam orang panggil bab ini dia panggil babul tasaduq, babul sulhu makna bab berdamai makna bertolak-ansur, cucu menuju kita ada tolak-ansur satu tapi kalau yang namanya tanahnya suku eka itu nak bagi 10 orang adik-adik itu macam mana? Kalau kamu boleh semua mana soget dan kalau boleh semua tu apa yang boleh di Allah panggil dimaklumkan. Kita nak maklumkan orang benok yang tak boleh. Itu mana jadi komik dah maka terpaksa ataupun gemuk. Gemuk tak kena Allah bagi. Soal mana seterusnya dapat dapur saja dapat ambil saja itu mana boleh. Jadi maknanya perlunya ada tasaduq oleh panggil yang berdamai dan oleh panggil bertolak-ansur. Dan oleh panggil adik-adik yang mempunyai keluasan dari segi umpamanya oleh panggil lebih sepatutnya lebih berlaku ihsan kok dia pun oleh panggil kepada adik-adik lain yang ada istilah oleh kamu kita panggil tolak standar. Jadi itu cara dia. Betul lah hukum syaratnya begitu kebahagiaan tapi kita perlu melihat kepada masalah-masalah. Nomor satu sekali untuk mengelakkan balok. Nomor satu kali ini dia panggil ujian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang uji. Allah panggil hubungan adik-adik. Dia sebelum ibu bapa kita meninggal dunia ada apa-apa amin boleh baik. Aman damai. Bawa malam ibu bapa meninggal dunia belum. Tercetus umur perbejak dan Allah panggil terbangun kerana masing-masing kamus itu ada 2 perkara. Yang kamus bagaimana hari ini
Apa yang jadi masalah satu ni jadi susah sangat. Dari segi ilmu dia kita payah, tapi untuk nak melaksanakan itu jadi payah. Yang pertama ada pertama sifat umum manusia kepada harta. So umumnya begitu. Semua orang tunduk kepada harta itu. Orang lain kalau dia bisa menjadi dia, ini ke hak dia, hak di maknanya harta peninggalan. Mana harta satu, mana hak dia. Cumanya di sana ada beberapa perkara yang perlu mana kadang-kadang hak dia tu dia ada hak, tapi hak dia tu banyak mana dia tak tahu. Jadi yang pertama dua hal, yang pertama sifat al-qabil utama kepada harta, yang kedua jahil kita dengan hukum fardi. Kedua masalah ini lah yang menjadi al-qabil hambatan kepada nak berjalan lancarnya penyelesaian masalah perpersamaan. Dia harta, dia ditinggal. Bila seorang itu mati, bila seorang itu mati, harta dia itu mana? Bila seorang mati, maka terlepas daripada segala milik terhadap harta. Orang mati dia tidak boleh memiliki harta, dia milik dia pun jadi terlepas. Jadi harta itu dipanggil harta tarikat. Harta tarikat ni bukan harta satu. Bahasa Melayu harta tarikat maksudnya harta peninggalan. Harta satu ni ialah selepas orang panggil beberapa kalung. Harta tarikat ni apabila seorang itu mati, nombor satu sekali harta itu, harta yang ditinggalkan itu dia panggil harta tarikat ataupun harta peninggalan. Yang orang panggil nak boleh jadi harta satu nombor satu sekali ialah nak digunakan harta itu untuk tajhizul mayyit, pengurusan mayat. Pengurusan mayatnya tidak banyak. Pengurusan mayat makna berikan kabel. Dan kalau orang panggil jari untuk menopok makhluk, ada pun orang semaya itu tak boleh. Itu tak boleh, di mana itu tak boleh diambil daripada harta peninggalan. Itu kalau kita nak beli, mana kita ambil daripada harta yang lain. Atau lain cukup lah. Kalau ada orang menawar tu, tak boleh berjadi. Orang menawar tu bukan harta satu. Orang menawar tu, mana orang menawar tu bukan harta satu. Dia kan harta satu ni harta yang ditinggalkan oleh mayat. Jadi mana mayat ni bila usah kalau pakai harta yang lain, harta dia sendiri pun terlepas daripada milik itu. Jadi mayat dia tidak boleh memiliki harta. Kita nak sedekah ke mayat tak boleh. Jadi yang orang menawar tu dia beri kepada waris-waris itu. Jadi kalau nak beri kepada waris mayat kena guna harta lain. Tak boleh. Malaikat semua waris-waris itu setuju. Harta peninggalan. Jadi yang pertama tajhizul mayyit, yang kedua ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan hak harta seperti zakat. Umpamanya semasa dia hidup sudah sampai nisab dia dan haulnya, tapi dia tak boleh keluar, maksudnya sakit, dia mati, maka kena keluarkan zakat. Karena itu dipanggil zakat ini berkaitan dengan hak harta. Yang keduanya antara kifarah kalau ada kifarah. Kifarah ni mana kompang, bayar kompang, namanya bayar dulu. Umpamanya banyak kifarah sumpah. Kita membatalkan sumpah, tapi kita lagi dijaga sumpah dengan cara itu. Kita sumpah bapak bin Hamid. Jadi bila kita membatalkan bapak sumpah, kita kena bayar kifarah. Kifarah itu mana adalah panggil ataupun kifarah jimo hari bulan Ramadan ataupun kifarah sihar umpamanya. Jadi kalau ada kifarah, tapi orang ini boleh jadi orang kita tu anggap kurang kifarah. Jadi tak ada orang tanya ada bayar kifarah yang dia tidak bayar. Jadi kita sendiri kita kena itu dia panggil fungsi wasiat. Wasiat ni bukan makna kita kalau panggil wasiat ke harta kita kepada orang itu saja bukan. Wasiat makna besar. Okey, kalau kita belajar ada orang panggil maradun maut, orang sakit nak mati, maka sejak kan kita nak tidur memang kita kena ada. Kita tulis kadang-kadang kita ni ada pintu orang tulis. Kadang-kadang pintu orang ada dengan sampai pintu kita kena catat. Kalau bila kita meninggal dunia, orang tak tahu. Ada catatan supaya panggil tidak disangkakan itu ialah harta kita. Itu kalau kita nak panggil supaya kita dia panggil mana bersih dah jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya tajhizul mayyit kemudian kau yang terkait dengan harta
Yang ketiga barulah hutan. Yang ketiga hutan. Hutan ada dua, hutan dengan Allah dan hutan dengan manusia. Hutan dengan Allah Ta'ala umpamanya ialah haji lah. Itu semasa dia hidup dia wajib pergi haji. Tapi dia tak sempat pergi haji. Jadi aku wajib dah dia kena di orang panggil upuhkan buat badan haji bagi dia. Adapun orang yang semasa hayat dia, semasa hidup dia tak wajib haji, aku tak wajib dah. Ini ada juga orang salah terang. Kalau masa hidup dia tu tak wajib pergi haji. Sebab apa? Sebab tidak ada belanja umpamanya. Jadi maknanya bila dia meninggal itu maka dia tidak menanggung orang panggil hutan dengan Allah Taala. Dia tak hutan apa? Sebab dia tak wajib haji masa dia hidup. Tak wajib kita upuh haji ni buat badan haji kepada si mati ni. Kalau dah masa hidup tu dia wajib haji, cuma dia tidak pergi. Tak ada kan? Karena haji ni maknanya orang panggil dia wajib puasa, wajib yang diluaskan. Wajib yang diluaskan itu maksudnya dia dah kita boleh tangguhkan dia. Tapi kerana mati itu kita ingat kita hidup lagi ataupun orang panggil kerana untuk boleh meluluskan kita mengerjakan haji itu bergantung kepada banyak faktor-faktor yang itu yang sangat maklum bagi kita. Jadi upah haji itu maksudnya daripada hutan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena waktu daripada harta peninggalan. Yang kedua makna hutan manusia. Kita tanya khabar. Kalau banyak hutan kadang-kadang menghabisi harta. Artinya walaupun peninggalan itu tapi hutan lebih pada itu tak ada harta satu. Kalau dah buat peninggalan itu, harta peninggalan itu Allah panggil menghabisi dengan 4 perkara ini. Maknanya tajhid majidi, pokok yang berkaitan dengan harta, yang ketiga yang dilakukan, dan yang keempatnya ialah wasiat. Kalau ada wasiat, kita orang lain menjaga wasiat. Kalau ada wasiat diluluskan tidak lebih daripada 1/3 harta peninggalan. Dan 2/3 itu adalah hak mutlak bagi waris. Dan wasiat ini tidak boleh diwasiatkan kepada waris, mesti diwasiatkan kepada orang lain karena waris adalah berhak dengan harta kepersajaan. Jadi apabila selesai perkara ini masih lagi ada lebih ada baki lagi, itulah yang dinamakan sebagai dia bagi diri mana harta kepersajaan. Kalau belum ada itu makna dia panggil harta tarikah, harta peninggalan saja. Jadi sebablah kami kata adalah satu hadis dalam bab para ini mana ta'allamul faraid wa 'allimun nas. Belajarlah ilmu faraid, ilmu tentang hukum hakam berlaku satu dan ajarkan manusia karena Nabi kata fa'innaha awwal ma yaqalu minal 'ilm. Karena bahasa ilmu faraid ini adalah ilmu yang mula-mula diangkatkan ke langit. Yang mula-mula diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akhir zaman itu zahirah dua orang lelaki yang berbalik, maka tidak ada lagi orang yang memahami ilmu faraid yang boleh menyelesaikan. Jadi maknanya ilmu ini ilmu yang paling mula-mula, yang mula-mula diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pun seorang tahu itu makna tahu tentang hukum akan faraid belum tentu lagi dia akan orang panggil melaksanakan orang panggil hal ini mengikut orang panggil ilmu atau mengikut hukum syariat. Karena faktor yang kedua itulah umum. Umum kita terhadap harta menyebabkan kadang-kadang kita kejam harta terhadap bukan. Bukan saja dalam bab ni. Apatah lagi jika ada orang lain yang tidak mengerti tentang hukum hakam dalam bab ini. Jadi itu lebih memudahkan kita akan dipengaruhi oleh syaitan untuk memenjarakan mata kita terhadap hukum yang sebenar. Karena keinginan kita yang sangat kuat terhadap harta atau sakwa. Dan itulah maknanya harta sakwa ini semua daripada fitnah. Fitnah maksudnya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dia kita diperlebah-lebah dalam ibadat kita lebah tapi dalam bab ujian harta kita tidak lebah. Harta lain boleh lebah lagi. Boleh bagi bab harta sakwa. Jadi kita mula jadi buat itulah kalau panggil apa saja yang berlaku dalam hidup kita sebenarnya tak lepas daripada imtihan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebegitulah Nabi wayang dengan segala santai simple saja Nabi wayang tapi
dia PL dengan makna dengan intinak perhatian yang sangat teliti sehingga dia terasa bahawa ini adalah suatu arahan dan perintah daripada Rasul. Nabi Raya dengan secara bersahaja. Itu dia panggil Nabi Raya itu dengan secara sangat bersahaja. Nabi Raya manusia ni perangai dia. Kalau panggil dia lebih lobo mohon kepada harta waris manusia. Sedangkan dia sendiri ada harta. Nabi kata harta dia telah nak bukti maksudnya dia sudah ada. Harta waris dia pun dia tak dapat lagi. Itu kemudian tapi begitulah keadaan sikap ataupun perangai manusia. Jadi kalau kita nak panggil terlepas daripada kita harta ini, itulah kita kena tarbiyah diri kita untuk bersifat dengan qanaah. Kita belajar dalam tasawuf, qanaah maknanya mencukupi, rasa cukup, dan inilah sebenarnya orang yang kaya. Sebab Nabi kata laisa ghina an kasratil mal, bukan kaya itu ialah banyak harta, walakin al-ghina ghina nafs. Akan tetapi kaya itu ialah kaya hati. Apa maksud kaya hati? Yakni rasa cukup. Rasa cukup itu bukan bermakna dia tidak akan berusaha. Dia berusaha, kita ni berusaha buat kerja. Tapi usaha kita itu tidak akan, dia tidak semestinya apa yang kita usahakan itu akan mendapat hasil yang sama dengan qadar usaha. Kadang-kadang orang buat kerja banyak, masa yang diambil untuk bekerja banyak tapi dapat sikit. Semua orang dia buat kerja sikit je, tapi dia dapat banyak. Itu semua adalah qismatun min Allah, pembahagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua sekali ini kita berusaha bersungguh-sungguh dalam cari rezeki. Tapi akhirnya bila orang manusia kali kita berusaha kita hanya dapat sekadar itu juga, maka kita tahulah bahawasanya bahagia yang Allah Taala peruntukkan kepada kita. Kita semua macam itu. Usaha dah buat salah mana pun kita tak akan dapat lebih kepada. Jadi itu maknanya akhirnya kita akan jadi rata dan tidak membimbangkan hati kita. Membimbangkan proses dulu sibuk untuk bikin bola. Jadi kira, hanya kalau kita hanya kita buat video kita buat video dengan sepatutnya dengan kameranya dengan sungguh-sungguh. Itu orang berkini dia tak jadi panggil menyibukkan hati dia masih lagi memikirkan sebab apa dia. Sedangkan orang lain pun nak buat video support dia juga tapi dapat banyak. Itu kita belajar apa rezeki umpanya dalam kitab Minhajul Abidin. Di sana sangat jelas orang panggil orang yang tentang rezeki yang Imam Ghazali bahagikan rezeki itu pada 4 bahagian. Jadi kalau kita belajar mulai di situ kita akan jadi remeh. Mana rezeki makmum menyebabkan kita boleh orang panggil kita tak bosan hati, bimbang takut tentang masalah rezeki kita. Rezeki yang paling maksum menyebabkan kita tak demi ngawin kalau dia boleh banyak. Ikut tu hendak lagi dia banyak. Jadi apa yang kita besok? Mana kalau kita beli, mana kita mempertikaikan kebijaksanaan yang Allah Taala bagi dia banyak kita sendiri. Rezeki makhluk menyebabkan kita boleh jadi redha dan sabar bila kita kehilangan harta. Rezeki makhluk ini kita memiliki tapi tak boleh ngaku. Dan satu lagi rezeki ma'ud, mana rezeki yang dijanjikan. Macam kita janji anak kita kalau cemerlang dari pemeriksaan kita akan berikut adil yang sangat besar. Jadi rezeki makhluk ini akan menjadi sebagai itu akan bersungguh-sungguh berusaha untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna lainnya lagi dia. Jadi rezeki itu tidak lagi menjadi panggil masalah tempat. Rezeki salah satu daripada isu yang sangat besar dari kehidupan manusia. Dari kita tasawuf berbicara dengan satu agak terperinci. Dalam Minhajul Abidin mengumpamakan kami maknanya orang yang seperti itu orang panggil panjang dan lebar untuk memberi suatu kepahaman yang paling orang panggil sebuah yang kita orang panggil tahu keadaan orang panggil kita dengan rezeki, hubungan kita manusia dengan rezeki ini setahunan. Barulah orang panggil kita tidak akan jadi manusia yang keras, manusia yang orang panggil umum, manusia yang takabur, ujub dengan pencapaian. Orang yang boleh banyak, dia suka belakang orang itu. Karena orang lain tak dapat banyak seperti dia, dia berasa dia tak nampak Allah. Berasa dia lagu mana? Yang ni usaha aku buat gaji aku pandang aku ngaji sebab aku bersungguh dia nampak diri dia itu maknanya mereka yang gagal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita tidak terpedaya dengan
dengan imtihan ujian dengan harta termasuklah dalam bab harta tersebut. Jadi rasanya tak sepadan untuk hadis dan satu lagi. Jadi kita tangguhlah makna yang kita ni untuk malam ni, sehingga seterusnya lepas-lepas mudah-mudahan Allah Ta'ala bertemukan semua kita dengan maksud dan matlamat yang sangat mulia ini adalah untuk memahami agama Allah SWT dan untuk kita beramal dengan Ila Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'lamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.